والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما وبه قال أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان ابن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. باب في المستحاضة تعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة قال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. Jadi hak baki lagi dalam kitab Siyam, kitab puasa tu ialah riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Umar radhiyallahu anhu ja'ala alaihi an ya'takifa, mana bernazar untuk beriktikaf. Ja'ala alaihi mewajibkan ke atas diri sendiri ya. Itu maksud ja'ala alaihi, mewajibkan ke atas diri sendiri untuk beriktikaf. Maksudnya bernazar untuk beriktikaf semasa jahiliyah, satu malam atau satu hari dekat Kaabah. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beriktikaflah dan berpuasalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Budail juga, sama seperti sanad yang pertama tadi, ke atasnya sama, bawah dia saja tidak sama. Sampai kepada Abdullah bin Budail itu sama dengan tadi lah juga. Ini Abdullah bin Budail meriwayatkan daripada Amr bin Dinar daripada Ibnu Umar, begitu. Nahwahu, kandungan hadis itu nahwahu, yakni maknanya sama, lafaznya tidak sama maknanya. Dalam riwayat hak ni dia ada tambahan daripada hak tadi. Ketika beliau, yakni Umar, sedang beriktikaf, tiba-tiba orang ramai bertakbir. Dia pun tanya, apa ni wahai Abdullah, apa takbir? Kata Abdullah anaknya, tawanan perang Hawazin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakan mereka. Qala, kata Umar, wa tilkal jariyah, hamba sahaya perempuan itu, fa arsilha ma'ahu, kamu lepaskanlah dia bersama mereka. Ini bab tentang perempuan yang beristihadah beriktikaf. Yang ini boleh ke atau tidak? Daripada hadis ini menunjukkan bolehlah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya ada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf.
dianya tarah sufrah wal humrah, melihat kuning dan merah. Maksudnya dia mengalami penyakit keluar darah istihadah yang berwarna kuning dan merah. Mana kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah, itulah. Kuning tu maksud bukan kuning, itu kuning kekuningan lah. Farubama, kadang-kadang kami letakkan atas mangkuk di bawahnya ketika beliau sedang bersembahyang. Jadi inilah hadis yang menjadi pegangan kepada golongan yang mengatakan kalau nak iktikaf tu kena ada puasa juga, kena syarat puasa. Sebab apa? Dalam hadis ni disebutkan Nabi SAW kata kepada Umar, beriktikaflah dan berpuasalah. Sebelum ni kita sudah sebut dah sudah sebut dah kalau dalam kitab kita ni salah sebelum pada tu 361. Ketika membincangkan hadis la i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa. Kena sekali dengan puasa. Kalau i'tikaf malam tengah hari tu puasalah. Kalau nak i'tikaf esok malam tu puasa boleh juga gitu. Tapi kena ada puasa juga. Sebab baru ni kan hadisnya la i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa, sekali dengan puasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in, tidak ada i'tikaf melainkan di masjid jami'. Di bawah situ perbincangan situ ada dah sebut tentang kedudukan puasa kepada orang yang nak beriktikaf tu. Setara mana kedudukan? Adakah syarat untuk sah iktikaf itu dia kena puasa atau tidak syarat? Sudah sebut dah baru ni, sekali lagi kita sebut untuk mengingatkan. Iaitu pada muka surat 361, wa bishtirati as-siyam qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas akhrajahu Abdul Razzaq anha sahihun sahih. Ini tak kena ni ayat ni. An Aisyah nahwahu. Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah antara yang diriwayatkan mensyaratkan puasa tu. Kalau nak i'tikaf kena ada puasa juga. Inilah juga pendapat Malik, Al-Auza'i dan Hanafiyah, yakni ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Tetapi di bawah tu dia ada ta'liq. Hak rajih, hak kuatnya di sisi kitanya, iaitu syarat puasa ni untuk i'tikaf hak wajib, dunal mandub, bukan i'tikaf hak sunat. I'tikaf hak wajib barulah disyaratkan puasa. Kalau i'tikaf hak sunat tidak. Inilah hak lebih kuat kalau dalam mazhab Hanafi. Itu tersebut dalam Awjazul Masalik, dan dalam Al-Arfus Syadhi dinukilkan daripada Ibnul Humam. Dia kata syarat juga kalau dalam i'tikaf sunat pun syarat juga kalau mengikut Ibnul Humam. Ni mazhab Hanafi lah. Ini juga riwayat hasan. Qultu hadha huwa riwayatul hasan. Ini adalah riwayat hasan, maksudnya Hasan bin Ziyad, mana salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Dalam Aujaz dia kata ikhtilafat al-Hanafiyah fil i'tikaf fil masnun. Khilaf ulama-ulama Hanafi berhubung dengan i'tikaf hak sunat. Ibnu Abidin, ini salah seorang tokoh dalam mazhab Hanafi, mensyaratkan puasa. Wa Ibnu Nujaim adamah. Ibnu Nujaim tidak mensyaratkan puasa. Tak
Tak puasa pun tak apa, sah juga iktikaf kalau hak sunat. Adapun kalau mengikut mazhab Malik, maka syarat secara mutlak, tak kira hak sunat ke ataupun hak wajib. Adapun di sisi mereka berdua, fa ghairu syartin mutlaqan. Di sisi mereka berdua tu maksudnya anak murid Imam Abu Hanifah tidak disyaratkan secara mutlak sama ada i'tikaf wajib ke atau i'tikaf sunat. Pak kita kata i'tikaf wajib tu ala ke mana kan? I'tikaf wajib tu, maksud i'tikaf wajib ni ialah i'tikaf yang seseorang bernazar untuk beriktikaf, barulah jadi wajib. Kalau tidak, tak ada wajib i'tikaf tu. Seseorang tu bernazar, ikutlah apa-apa pun. Dia kata kalau saya sembuh daripada penyakit ni, saya nak i'tikaf 2 malam di Masjid Muhammadi misalnya. Nak i'tikaf 2 malam di Masjid Muhammadi, maka jadi wajiblah atas dia beriktikaf 2 malam. Jadi bila wajib, dia kena puasa tengah hari tu. Gitu. Dia kena puasa tengah hari tu baru jadi i'tikaf. Mengikut mereka yang tersebut tadi. Ini benda khilaf. Waqtulifa an Ahmad wa Ishaq. Khilaf pendapat ulama Ahmad dan Ishaq ni ada khilaf. Ada yang kata supaya tadi syarat, ada yang kata tidak syarat. Jadi ada beberapa pendapat dia. Ada beberapa pendapat dia. Qadhi Iyad berhujah. Qadhi Iyad ni mazhab Malik. Dia berhujah yang kata syarat puasa tu, iaitu Nabi SAW tidak beriktikaf melainkan dengan puasa. Hak maklum lah, orang nampak. Hak biasa-biasa ni tidak jelas. Dia tidak jelas. Hak orang maklum dia beriktikaf kat memang dengan puasa. Sama ada di bulan Ramadan memanglah puasa. Kalau tidak bulan Ramadan pun mengikut dianya Nabi puasa. Lepas tu orang-orang yang mengatakan harus beriktikaf tanpa berpuasa, dia pegang dengan kisah Sayyidina Umar. Hasad ni kita baca kisah Sayyidina Umar tu, itu berdasarkan satu riwayat. Satu riwayat yang lain, kisah Sayyidina Umar je, dia tanya Nabi SAW, dia kata apa dia? Inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Saya bernazar semasa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nabi SAW kata, aufi binadrik, tunaikanlah nazar kamu. Sebab apa? Sebab tunaikanlah nazar kamu itu disebut nazar. Dia tak ada sebut pun puasa sekali. Jadi bila kata bernazar untuk malam lah i'tikaf tu. Kerana malam tu bukan masuk untuk puasa. Bila i'tikaf tu dia niat malam, nak buat malam, jadi malam lah. Pas malam tu mana ada puasanya? Kalaulah memang kena puasa, mesti Nabi SAW suruh dah puasa kita. Tapi ada pula riwayat lain yang menyebutkan Nabi tidak sebut malam di sini. Nabi sebut siang. Siang. Dalam riwayat ni dia tidak sebut malam. Mana Sayyidina Umar tu dia bernazar bukan nak i'tikaf 1 malam tapi 1 hari. Berdasarkan riwayat Syu'bah daripada Ubaidillah dalam Muslim. 1 hari. Jadi kalau hari, tapi situ tak jelas juga Nabi suruh puasa tu. Cumanya kalau kata hari, tengah hari, jadi itu tengah hari memang boleh puasa. Tapi tak ada jelas juga sebut puasa. Tapi kena kira tengah hari itu boleh puasa lah. Ibnu Hibban cuba jamak di antara 2 riwayat tu. Dia kata dia bernazar untuk i'tikaf sehari semalam. Sehari lah. Kalau kita kata nak pergi berapa hari, sehari itu ya kira sekali dengan malam. Atau kalau sebut semalam maksudnya kalau orang Arab sebut malam, semalam sebab kita sebut sehari lah. Gitu. Jadi boleh pakai kedua. Orang yang sebut malam saja tu, dia memang maksudkan siangnya juga.
Hak sebut siang saja pun dia memang maksudkan malam tu. Tapi ada juga riwayat lain yang menunjukkan bahawa bila nak iktikaf tu Nabi suruh iktikaf dan suruh puasa juga sekali. Supaya kita ada baca saja. Kita baca saja mula-mula saja. Iaitu Nabi SAW kata i'takif wasum. Cumanya kalau kita baca saja mula-mula saja, itu riwayat yang tidak sahih. Dalam riwayat yang sahih tak ada sebut puasa tu. Tak ada sebut puasa. Cuma sebut i'tikaf saja. Sebab kata tadi i'tikaf saja. Tunaikanlah nazar kamu tu. Gitu. Ada pun suruh puasa tu tak ada. Sebab apa? Dia dhaif. Sebab dalam sanad dia tu ada Abdullah bin Budail yang meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Itu perawi dhaifnya. Sebab tu jadi orang kata tidak wajib puasa tu, kalau ada sebut puasa tu dia kata tak kemah. Dhaif hadis itu. Jadi hadis ni hak sebut cerita Sayyidina Umar ni hak lebih sahihnya tak ada sebut puasa. Suruh tunaikan nazar saja. Apa dia dhaif? Dalam kitab kita ni dia kata sebab Abdullah bin Budail. Demikian tersebut dalam Fathul Bari, dia ambil daripada Fathul Bari. Qultu, dia kata, apa yang dhaif dia tu? Takallama fihi Ibnu Adi pertikaikan dia. Wa qala faqala law asya' tunkar min az-ziyadah wan nuqsan. Dia ni banyak kalau riwayat agak adalah ulama-ulama hadis serba tak sedap dari segi penambahan di sana sini ataupun pengurangan di sana sini. Kadang-kadang dia tambah kata tertentu, kadang-kadang jadi kurang. Itu masalahnya. Sebab itu riwayat dia jadi dhaif. Wa qamasahu ad-Daraqutni. Daraqutni pun isyarat juga. Isyarat bila kata Ramazan ni isyarat ala dhaif lah. Isyarat ala tak sedap. Kita kata tak sedap. Wa masyahu ghairuhu ni makna orang lain pula ada kata okey tak apa boleh terima. Terima pun tidaklah kuat mana. Macam Ibnu Ma'in kata salih. Salih tu lafaz ta'dil yang rendah. Ibnu Hibban pula kata dia termasuk dalam perawi thiqat. Jadi maknanya perawi ni khilaf ulama lah. Paling tinggi pun dia perawi hasan. Sebab dia cuba tengok lafaz ta'dil dia tu salih thiqah secara umum gitu je. Ada pun orang yang pertikaikan dia ada sebut sebab apa ni aku mana-mana pun ada khilaf lah. Kebanyakan ulama taksir lah pakai riwayat dia ni dengan tambahan saat ni. Sebab apa? Sebab orang tengok riwayat ni bukan tengok segitu, tak boleh. Dia kena tengok Amr bin Dinar ni anak murid dia hak lain ada lagi ke riwayat ni cerita ni selain daripada Budail. Ni kan Budail, Abdullah bin Budail ni, Ibnu Budail ni, selain daripada dia tu ada ke lagi anak murid Amr bin Dinar ni meriwayatkan hadis ni daripada Amr bin Dinar. Memang ada. Dan mereka tu orang kuat-kuat, orang yang tidak dipertikaikan, perawi-perawi thiqat seperti Ibnu Jurayj, Ibnu Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid dan lain-lain. Ni juga turut meriwayatkan cerita yang sama, tapi tak ada sebut puasa tu. Sedangkan dia hak tadi dia perawi tak kuat. Kalau dia tu perawi kuat boleh kira. Jadi orang panggil, kalau dia perawi kuat orang panggil ziyadatul thiqah. Mana penambahan ni walaupun tambah orang lain tak ada, tapi tak apa dia tu kuat. Tambahan tu boleh diterima. Ni masalahnya tambahan dia orang yang tidak kuat. Ziyadatul thiqah maqbulah. Kalau tambahan perawi yang thiqah boleh diterima riwayat dia tu. Sekurang-kurangnya kalau kita kata apa faedahnya kalau terima? Terimanya jadi ginilah. Kalau i'tikaf tu puasa tu sekurang-kurang moleklah puasa. Tidaklah sampai jadi wajib. Sebab orang lain tak ada sebut tu langsung. Dia ada sebut. Jadi dia ada sebut kita nak naik setara mana nak naik dengan sebab tambahan tu. Dan tambahan tu orang yang molek nak naik setara mana? Paling tinggi dia akan jadi lebih molek puasa saja. Gitu je. Tidak sampai kau jadi wajib syarat puasa. Tidak sampai gitu. Sebab kalau nak jadi syarat tu dia kena amal lagi. Faham ni
Abdullah bin Budail tu dia bukannya orang kuat, orang lemah. Bila orang lemah, maknanya riwayat dia dengan tambahan wasum tu dan berpuasalah kamu, itu riwayat yang lemah, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Begitu caranya. Begitu cara menilai apa-apa ni. Macamlah kita kata cara ke menari-nari, joget tu sambil berzikir tu, ada riwayat hak sebut joget tu, ada sungguh joget. Joget sekadarnya lah, bukan nak kemus 15 minit, sekadarnya akak kaki mutar-mutar gitu je. Itu pun bukan dalam majlis zikir, bukan dalam majlis selawat ke apa, tak ada. Cuma setara tu ada riwayat. Ada juga riwayat hak tak ada sebut. Jadi sudah bercanggah sekarang ni. Jadi kita nak pakai hak ada tu. Jadi hak ada tu yang tidak kuat. Macam ni. Ada sebut suruh puasa tu, tapi tidak kuat. Dia tak boleh lawan hak lebih kuat lagi. Gitu kaedah nak pakai hadis ni. Tak boleh lawan hak kuat, hak tak ada sebut. Hak tu kuat. Bahkan hak ni, hak kata ada menari tu, diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Bercanggah dengan hak sahih. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Hak ni serupa juga. Tambahan ini oleh perawi yang lemah. Dan dia tak boleh lawan hak tu, hak kuat. Dengan sebab itu nak kata jadi syarat, lepas tu dia kata jadi syarat tu hadis lain, hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh buat dalil. Dia kena ambil dalil lain. Dalil hak ni tak boleh jadi dalil. Serupa juga hak jagat, hak tu tak boleh buat dalil. Sebab apa? Sebab dia tak bercanggah dengan hak kuat. Orang panggil hadis ini mungkar. Lagu ni hadis ini mungkar. Dia bercanggah dengan perawi thiqah, ramai-ramai lagi. Anak murid Ammar bin Dinar juga cerita benda ni juga. Tiba-tiba tak ada sebut puasa. Begitu. Serupa juga ramai. Sehari dua ni dia sibuk. Kata kucuk kaki tak apalah. Kucuk kaki bukan sujud, kucuk kaki ni. Tu pun tak faham juga tu dah. Kalau orang ngaji hadis tu dia faham. Hak kucuk kaki tu sahih ke tidak? Situ duduknya. Kalau iya kucuk kaki. Hak kata kucuk kaki Nabi, sahih ke tidak? Situ dulu. Dan kalau tidak sahih, nak dalil kan? Tidak sahih. Hak kucuk kaki. Kalau ada pun, kalau ada lah kita kata, itu boleh kata khusus dengan Nabi. Banyak cara tu. Lepas tu hak dia larang umat dia, orang terang dia larang untuk orang lain. Tu terang, tak boleh. Banyak hadisnya. Hak ada orang buat ke dia, banyaknya tidak sahih. Pucuk tangan, ya. Pucuk kaki, khilaf. Khilaf tu maknanya hak kebanyakan tidak sahih. Itu hak berkait dengan Nabi. Apa tu hak berkait dengan Abbas kau, kucuk kaki Abbas kau, kucuk kaki orang tu, tak ada satu pun yang sahih. Itu kedudukan bendanya. Jadi tak boleh nak hujah benda-benda lagu tu. Serupa juga sih. Sebab itulah ahli pihak ni tak sih. Dia kata demo tak boleh buat hujah. Kata demo tu kata syarat. Dia pun hak lain lah. Hak ni tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh buat bukti. Begitu kaedahnya. Lepas tu kena tengok pula. Kalau katakanlah, kalau kata sahih lah, memang joget semua. Joget tu pasal apa? Tengah zikir kau? Jok. Lepas tu tengah selawat kau? Jok juga. Lepas tu macam mana nak jadi dalil untuk tu? Tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Dia kena tengok pula banyak. Kalau katakanlah sahih, pun dia kena tengok banyak perkara lagi. Banyak perkara. Dia tidak kata boleh ambil sebarangan ikut suka hati gitu. Tak boleh. Anda tengok ni ulama bahas. Cumanya kita kata apa pula Sayyidina Umar kata menazar i'tikaf semasa jahiliah. Maknanya i'tikaf semasa nazar ni, semasa jahiliah ni, ketika dia tidak Islam lagi. Ini hukumnya kalau orang tidak Islam tu dia ada berniat semasa dia tidak Islam nak buat sesuatu yang tidak bercanggah dengan agama kita. Tidak bercanggah. Ataupun sesuatu yang kalau dibuat mengikut cara kita, sah. Benda tu sama, dia buat dah cara dia, cuma tukar sikit, sikit-sikit, dia kena boleh teruskan.
Tidak kata terbatal. Tidak kata terbatal. Jadi dalil bagi orang yang kata boleh teruskan tu, antaranya hadis Sayyidina Umar ni, bukan ni. Kalau dia tak tak sahih. Kalau dalam Sahih Muslim gapo tersebut tu, Nabi SAW suruh teruskan apa nama ni, niat dia tu. Jadi niat orang masa jahiliah, orang kafir pun dia ada dah nazar-nazar ni. Bukan nazar ni sebelum pada Nabi kita mari tak pernah ada, tak pernah terlintas dalam kepala orang kafir. Dia ada dah. Cumanya adalah tempat-tempat yang tak kena gitulah. Nabi SAW betul lah. Misalnya bernazar tu dengan niat untuk berhala ni misalnya, tu tak kena lah. Bila menazar cara Islam ni kerana Allah lah, tu tukar. Tapi dari segi nak i'tikaf di Masjidil Haram tu ada dah. Hak tu boleh teruskan lah. Cuma niat tu lah tukar bila Islam. Begitu. Kalau seseorang tu dia semasa dia kafir, dia berniat nak buat kebajikan lah, nak buat kebajikan, cara dia lah kafir, nak beri derma misalnya, nak beri sedekah cara dia kepada orang-orang miskin. Jadi macam mana? Perlu diteruskan atau tidak? Boleh diteruskan. Cuma kena tukar lah. Ada beberapa perkara tu tempat yang tidak sesuai, tak boleh tukar kepada tempat boleh. Gitulah. Nak teruskan itu boleh, cuma kena tukar beberapa perkara. Tempat baiki tu adalah beberapa perkara. Itu saja. Setengah-setengah ulama kata tak boleh. Bila dia berniat semasa jahiliah tu batal, dia kena niat semula baru jadi. Hak tu tak boleh, kira putus tu. Ada juga orang kata begitu. Tapi bagi orang yang mengatakan boleh diteruskan dengan syarat benda tu tidak bercanggah dengan agama kita. Dalam agama kita ada juga orang panggil nazar, misalnya lagi i'tikaf di masjid, boleh. Dia pun bukan nak i'tikaf di kuil, Masjidil Haram tu juga. Masjidil Haram tu lah tempat berhala orang kafir dulu. Bila Nabi pergi kuasai Mekah, dia buat suruh ambil berhala tu. Dan memang sebelum pada tu pun kiblatnya menghadap ke situ dah. Jadi beriktikaf di situ boleh lah. Bukan kata beriktikaf di kuil ke di gereja ke apa, dah. Kalau dia beriktikaf semasa dia jahiliah, masa dia Kristian misalnya, dia berniat nak beriktikaf di gereja misalnya. Bila dia masuk Islam, tak boleh lah lagu tu. Tak boleh. Sebab gereja tu bukan tempat ibadat kita, bukan rumah ibadat kita, tak boleh. Tapi kalau Masjidil Haram macam dia disebut sini dekat Kaabah, itu boleh teruskan. Kemudian lepas tu riwayat soal lagi, Imam Abu Daud ambil soal lagi sampainya kepada Abdullah bin Budail juga. Lepas tu ke atas tu sanad dia sama dengan hak tadi. Maknanya Abdullah bin Budail itu adalah madar isnad, orang panggil. Abdullah bin Budail adalah madar isnad, paksi isnad ini. Paksi isnad ini. Nahwahu supatu juga, walaupun lafaz dia tidak sama tapi mafhum dia sama. Cuma ada tambahan. Dia kata ketika Umar sedang beriktikaf, tiba-tiba orang bertakbir, Allahu Akbar. Sayyidina Umar pun tanya, apa ni takbir ni, ada apa? Takbir ni wahai Abdullah. Dia kata tawanan puak-puak Hawazin, Rasulullah SAW telah memerdekakan mereka. Lagu mana? Sayyidina Umar berkata, hamba saya tu mana hak boleh ke ayah, hak boleh ke dia lah. Kamu lepas lah, biar pergi sekali dengan mereka lah. Sayyidina Umar kata. Ini berhubung dengan tawanan Hawazin. Jadi ada dalam sejarah Nabi SAW nya golongan
yang dia masuk Islam. Dia masuk Islam, buat perang dengan Nabi tu, hak nak lawan Nabi tu, kemudiannya masuk Islam, dia tak ada lawan. Jadi tawanan dia tu kena tawan dah lah orang dia tu. Tiba-tiba dia pergi merayu hak kepada Nabi SAW bahawa dia sudah Islam dah. Jadi takkanlah mana nak ambil orang-orang dia ni, jadikan sebagai harta ghanimah. Nabi SAW pun kata tak ada arah lah, nak arah dah. Dan muka tidak tahu kamu masuk Islam tu kemudian, dan muka tidak tahu, mana dia kira sebagai perang dah lah. Mana boleh tu sama ada pun nak harta ke ataupun nak orang-orang kamu dimerdekakan. Bapak dia kata nak orang lah, anak beranak dah biar merdeka lah. Kalau lagu tu kalau tak boleh nak itu juga, tak ada arah kan, salah satu kan nak tu. Jadi Nabi SAW pun merdeka kan, hasil dia cerita ni, merdeka kan. Bila begitu pokok dia suka lah, pokok dia suka. Jadi Sayyidina Umar pun termasuk antara yang melepaskan hamba dia pergi. Sebab apa? Sebab Nabi SAW yang memerdekakan dulu. Istihar gitu selepas lah. Lepas tu dalam ceritanya macam-macam lagi lah ceritanya. Antaranya Nabi SAW mengembalikan harta pula kepada pokok dia, lagi suka lagi lah. Begitu cerita secara rekan. Jadi di sini hamba saya tu, kata dia, kamu lepaskanlah dia tu bersama mereka juga. Mana biar pergi atas pergi dah dia tu merdeka, Nabi SAW sudah merdeka, jadi orang lain pun akan merdeka lah juga. Mana-mana boleh dia tu masuk dalam bahagian dia dah tu, kira-kiranya tak tergamuk lah. Takkanlah Nabi SAW memerdekakan orang-orang lain hak di bawah kekuasaan dia tu, kita hak boleh ni tak merdeka. Jadi pakat merdeka berlaku lah. Begitu cerita. Kemudian bab fil mustahadah ta'takif. Ini bab perempuan mustahadah, yakni yang kita kalau kita nak terjemah beristihadah lah. Beristihadah itu maknanya keluar darah istihadah, bukan keluar darah haid, tapi istihadah. Kalau keluar haid, ketika keluar haid tak boleh nak beriktikaf tu. Sebab iktikaf tu satu ibadat. Nak semaya tak boleh. Kalau perempuan mustahadah ni beristihadah ni, dia kena semaya, dia tidak lepas semaya tu daripada dia tidak serupa dengan perempuan yang berhaid. Ini perempuan mustahadah yang beristihadah, dia kena semaya. Lepas tu bagi orang yang kata perempuan bagi kotor lah, tak boleh masuk masjid pun, mereka pun kata kalau mustahadah ni hak beristihadah boleh masuk dalam masjid. Mereka pun kata begitu, tak ada khilaf. Hak khilafnya perempuan yang berhaid. Kalau yang beristihadah tu tak ada khilaf, cumanya kena jagalah, jangan beri titik, tu lah. Kalau boleh jaga molek tak apa lah. Ada perempuan yang berhaid tu dia khilaf di situ. Riwayat daripada Aisyah, dia kata ada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan makna iktikaf tu dalam kita kata kalau kemah lah, pasal kemah duduk dalam kemah tu sekali, tak, suku-suku kemah suku-suku. Ataupun kalau ada kawasan lah yang memisahkan daripada orang lain, itu pun makna suku-suku, bukan kata duduk sekali. Sebabnya
dalam Quran ada sebut wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi mengikut makna zahir dia, kamu tidak boleh bersentuh-sentuhan kulit. Mubasyarah ni sentuh lagu ni kau ikutlah kulit bahagian mana-mana, tak boleh lah. Tuhan larang. Takkanlah Nabi SAW nak buat lagu tu, memang tak buat pun, tak ada lah. Satu lagi makna dia bersetubuh. Jadi kalau duduk sekali tu boleh jadi ada kemungkinan membawa ke situ, membawa kepada persetubuhan. Jadi takkanlah benda macam tu akan berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuat oleh Rasulullah sedangkan Tuhan larang. Lepas tu kalau Nabi buat gitu, orang lain akan buat lagu tu juga. Dia dengan bini dia duduk satu kemah pula, dalam masjid atas nama iktikaf. Lepas tu apa akan berlaku tak tahu. Sedangkan benda tu tak sesuai berlaku, nak bergurau senda atas masjid dengan isteri, sentuh-sentuhan kulit, apalagi sampai membawa kepada persetubuhan, itu sangat tidak sesuai, haram dalam masjid. Walaupun di luar masjid harus, bahkan boleh pahala sunnah setubuh tu di rumah kau di mana, dalam masjid haram tu tidak ada kecuali ada sebut boleh setubuh dalam masjid Nabi Sayyidina Ali apa itu mengarut tu, tak ada hadis maudhu', ada atas nama hadis tu ada, tapi hak maudhu' orang tak pakai hak tu. Dia tidak sebut dia boleh bersetubuh, tapi cuma dia sebut boleh berjunuk. Tidak ada orang lain boleh berjunuk atas masjid kecuali Nabi Sayyidina Ali, ada beberapa orang kecuali hak tu maudhu'. Mana bila kata berjunuk, apa berjunuk? Apa berjunuk atas masjid? Apa? Mana bersetubuh? Ke situ lah perginya. Tak boleh, haram, termasuk dalam dosa besar juga. Sebab apa tu halal saat ni? Situlah puncanya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Zahir makna dia mubasyarah makna bersentuh-sentuhan kulit, tak boleh tu. Hak makna hakikat dia je iaitu bersetubuh, tu lagi tak boleh. Jadi kalau kata salah seorang isteri Rasulullah beriktikaf bersama Rasulullah ni, bukan makna bersama tu duduk sekali, bersama tu dalam masa yang sama. Makna malam tu Rasulullah pun malam tu juga, masjid tu Rasulullah pun masjid tu juga. Bukan makna sekali tu sekali dalam satu kemah, bukan. Lepas tu kalau seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya kita kata iktikaf di akhir bulan Ramadan 10 akhir, dia buat giliran ke pula? Banyak kali wala timbul. Dia buat giliran ke semalam orang ni semalam ni. Kalau ada dia buat lagu tu, dia banyak dah riwayat. Sebab apa? Dia bukan buat sekali. Iktikaf di akhir bulan Ramadan ni. Hak tahun akhir sekali tu, tahun hak mati 2 kali. 20 hari. 20 hari. Iktikaf. Jadi hak situ pun tak ada sebut sekali dengan makna duduk apa ni satu kemah tu lah. Jadi cerita sininya isteri dia tu mengalami istihadah. Tara tu maknanya asal maknanya dia nampak kuning merah. Kenapa dia nampak kuning merah? Maknanya dia beristihadah, mengalami istihadah. Apa ni keluar darah. Istihadah kerana penyakit lah, bukan kerana hak biasa tu. Hak semula jadi orang perempuan yang sihat keluar tu waktu haid orang panggil. Hak ni tidak, bukan pada masa haid lah, dah bukan haid. Jadi dia beriktikaf juga, maknanya boleh lah orang beristihadah ni boleh beriktikaf. Iktikaf itu satu ibadat. Jadi keluar darah tu daripada kemaluan tidak menghalang seseorang perempuan daripada beriktikaf, beribadat, duduk dalam masjid tu, tidak menghalang. Sebagaimana tidak menghalang mereka untuk bersembahyang. Tapi kalau mai kota tak boleh, sembahyang tak boleh. Dan iktikaf pun ibadat juga, kait dengan masjid tak boleh juga. Cuma kalau ada hak khilafnya, sebab kita duk ayat dah lah sebelum pada ni,
iaitu perempuan berhaid, boleh duduk ke tidak dalam masjid, boleh masuk ke tidak dalam masjid, itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Mungkin kalau ada kata tak ada khilaf, orang perempuan mari kotor tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh duduk dalam masjid, betul juga kalau kata begitu, tak ada khilaf. Tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i lah tu. Tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, itu betul. Tapi kalau mazhab-mazhab lain masih khilaf lagi. Tapi kalau istihadhah ni tak ada khilaf belaka, memang boleh belaka. Hak perempuan yang mari kotor tu kita panggil berhaid tu, hak tu saja yang khilaf. Jadi kadang-kadang kita letak, kami letak dalam nuskha yang lain, wada'at atas tahtaha, letak bangku atau bekah, bekah di bawahnya ketika dia sedang bersembahyang. Jadi kalau berdasarkan riwayat ni, kami letak, kami itu siapa dia? Isteri-isteri Nabi SAW yang lain, ataupun sahabat-sahabat perempuan yang lain lah. Jadi nampak apa nama dia rejak pada apa, pakat pergi letak bawah dia, duduk duduk tengah sembahyang. Tapi berdasarkan riwayat yang lain, hak benda sahabahnya waktu, iaitu dia sendiri lah letak bawah dia tu cadar. Maknanya kalau keluar darah, beleceh kau ataupun titik kau, titik dalam bekas tu. Hak senang lagi nya, hak lebih moleknya, pakam molek lah. Kalau kita learn ni, kita kata tuala kan, orang panggil tuala wanita tu, pakam molek. Jadi dah lah dalam masa yang singkat semaya, kalau kuat sangat keluar, semaya yang cepat lah, ringkas, sekadar baca wajib-wajib gitu saja, tunaikan semaya tu, dan sesuatu sudah lah gitulah. Tapi nak ayatnya di sini, beriktikaf dalam masjid tu boleh. Lepas tu lagu mana? Jaga diri lah, jaga diri lah. Kalau macam sekarang ni lagi mudah kan, banyak kemudahan tu, pakaian yang tertentu yang kemah, boleh menjaga keadaan ni. Dan kalau tak pakai apa-apa lah, ataupun titik, boleh kita tak ada, boleh tak ada. Daripada sinilah juga, ialah benda khilaf. Kalau kita baca dalam hadis ni, tak banyak benda lah. Sebab hadis ni punca rojokkan ulama-ulama semua mazhab. Ini ambil. Tidak satu golongan saja ambil. Jadi misalnya hadis ni menjadi dalil bagi orang yang mengatakan darah manusia itu tidak najis, kecuali darah haid. Darah haid tu, hak najis tu, kalau terpelihara masjid, tak kena masjid, tak kena lantai dia, tak kena kapet, tak kena gapo, pun boleh. Ada lagi khilaf. Hak ni, hak istihadhah ni penyakit. Jadi dengan kita letak tos apa ni, makuk di bawah tu, mungkin ada yang ngecik sikit sebanyak. Tak ada dalam riwayat-riwayat mana-mana pun disebutkan suruh jaga dan suruh basuh, mana-mana ngecik titik ke gapo ke, tak ada. Tak ada satu lah, selain daripada sahabat Nabi SAW duduk tengah semaya kena panah. Kalau orang kafir tu kena panah, dia cabut panah tu mengacu darah tu, lepas tu kena habislah kain tu. Pergi royak kepada Nabi lepas pada tu, Nabi tak ada kata gap, tak ada kata apa yang semaya tu batal dah semaya tadi tu, muka batal dah, cemar dah baju, kena najis habis. Misalnya itulah antara hadis-hadis. Supaya juga ni, ialah kita kata letak bangku, letak lagu mana? Cuba fikir letak lagu mana? Dia hadis kadang-kadang kena mikir, letak lagu mana? Jadi dia duduk, mayan sambil duduk terus, kau lagu mana?
Kalau kita kata duduk sebuah air, gitu maksudnya, boleh jadi. Lepas tu kain pun luar, boleh jadi. Sebab boleh lagu tu. Ataupun, tapi kok mana-mana pun dia tetap terdedah. Takkan dia tak pakai kain. Kita pakai kano lah, kita kata kita tak pakai kano. Patut ada kemungkinan tu ngecik tu. Apa lagi kalau dia berdiri, beleceh, tu orang beleceh. Apa beleceh tu kena di tubuh dia, kena di bahagian kain dia lain. Ada kemungkinan tu. Kalau tak boleh, Nabi SAW tegur dah, royak dulu lagi, tak boleh. Duduk dalam masjid tak boleh, di rumah pun tak boleh juga kalau lagu tu. Kalau kita kata tak keluar, tak beleceh, tak gapo, tak ada buat gapo, tak ada, mesti dia beleceh, mesti dia titik kau, tobek kau. Dia ada kemungkinan. Bagi Imam Bukhari, bila ada kemungkinan lagu tu tiba-tiba nak habis tak royak, dah tu boleh lah tu. Imam Bukhari kata darah manusia tidak najis. Dengan sebab tu, dari satu segi banyak mudahnya pada doktor-doktor. Kadang-kadang setia juga. Dia dah penat-penat bekerja-kerja, bedah orang. Lepas tu tiba-tiba gaduh pula nak semaya pula. Dia semaya ada darah, saya ibu jari, nak semaya semula pula, dah tak sah. Cuba fikir dari segi hak nak sabar. Yalah, kalau nak kira mazhab, memang lagu tu lah, dia tak kira dah. Mu susah kau, mu senang kau, lagu mana tak kira. Tapi kalau kira Imam Bukhari, mudah. Kalau tengok darah banyak lagi, Sani stafet satu pun tak apa lagi, dia bukan darah manusia. Dah cuba fikirlah, kalau sahabat tadi kena anak panah tu, takkanlah apa dia besar ibu jari yang darah dia. Takkanlah, kita cuba fikir dari segi logik, mesti banyak, belum murah. Masa tu Nabi tak ada kata gapo. Bila tak ada kata gapo, menunjukkan benda tu tak apalah. Sebab kalau dia tak boleh, dia rakyat ada. Tapi tak ada sebut, sini pun tak ada, situ pun tak ada, tempat lain lagi pun tak ada. Menunjukkan tidak najis. Kalau najis, membatalkan sembahyang. Kalau tak sah, nyayalah Nabi tak tegur. Tiba-tiba tu tak terima sembahyang dia. Siapa dia yang salah? Nabi lah salah. Dia tak rakyat. Takkan lagu tu. Takkan lagu tu. Kita tak pasal kena kata memang tak batal, memang tidak najis lah. Sebab tu dia tak kata. Kalau tidak, dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Kecuali orang-orang yang tak setimur tu, dia kena takwil lah. Takwil lah ke mana misalnya, hak ni dia pastikan tidak mengecil. Mana dalil, mana sebut kedudukan dia lah ke mana. Hak ni tak dia semaya, dia duduk cokok gitu macam nak buat air. Gitu. Kain kot luar, mana ada perincian lagu tu. Kita kena pakai kaedah semaya ni sebab biasa lah. Kalau boleh berdiri, berdirilah dulu. Kalau selagi boleh berdiri, kena berdiri. Tak sah kalau sembahyang fardu. Kalau tidak berdiri, boleh berdiri. Adakah istihadah ni antara perkara yang mengharuskan dia duduk? Tidak wajib dia berdiri dah. Ada. Maknanya banyak kaya tu. Kena takwil banyak kaya. Lepas tu kalau kata dha'if, dha'if kan ni? Tidak dha'if. Dia kena buat ke situ lah. Tadi kena pada dha'if kah? Tidak dha'if juga. Lepas tu apa tak sepakat? Gitu. Lepas tu kita kata darah bawahannya tak molek, sepatutnya bila hanya cemar gitu nampak najis lah. Gak riak. Riak cemar juga. Orang kembali juga kena kira. Pak riak tu najis kah? Kena kira. Air ludah najis kah? Tidak najis. Kalau nak kira lah. Dengan sebab tu tak dikira hak bang, hak gapo tu. Bukan bermakna semua ni nak menggalakkan orang tu hidup kotor. Tidak lagu tu. Sekadar kalau berlaku. Kalau berlaku. Kalau tidak, kalau mengikut kata batal tu, kata kena sembahyang pula. Tapi sembahyang pula pahala ke mana? Boleh pahala. Faham tadi? Boleh pahala juga. Ada kelebihan juga. Memang tu tidak nafi hak tu. Setiap kita buat kerana agama ni susah payah ke apa, ulang-ulang,
boleh pahala, tapi kesusahan itu tetap ada. Gitu. Pasal apa isteri Nabi SAW mari kota ni? Mari kota. Jadi isteri Nabi SAW ada beberapa orang mari kotanya. Antaranya hak paling banyak mari kota, iaitu Zainab binti Jahsh. Itu paling banyak. Zainab binti Jahsh ini, dia bukan dia saja, adik-beradik dia 2-3 beradik, Hamnah binti Jahsh, Fatimah binti Jahsh, semua mari lagu ni lah, istihadah lah. Termasuk salah seorang isteri Nabi SAW, hak dulu jadi isteri kepada anak angkat Nabi kan, Zaid bin Harithah. Zainab tu lah. Ada Zainab seorang lagi, isteri Nabi tu, waktu mati dulu, mati semasa Nabi hidup lagi waktu. Zainab Ummul Masakin tu orang panggil. Waktu mati ketika Nabi masih hidup lagi. Adapun Zainab binti Jahsh ni, dia hidup sampai selepas Nabi SAW. Hak tu paling banyak. Yang keduanya Ummu Salamah, ada juga, tapi tidaklah berpanjangan, ada ketika-ketika. Yang keduanya ialah Maimunah, ada juga. Mari kota ni istihadah. Dia ada beberapa orang isteri Nabi SAW yang maklum dalam hadis sebagai mustahadah. Jadi nak mari keluar darah istihadah ni tidak najis belah mana. Tidak najis belah mana. Misalnya demam ke, boleh berlaku, ataupun sakit-sakit lain. Itu tidak lama lah, tapi boleh berlaku lah kepada seseorang perempuan tu. Kemudian habis itu